Itu juga lubang kubur. Kalau sedekah buat sikit, luah mana? Ni duduk sandar atas dia. Atas ikhlas macam. Jak muda sampai tua. Ikhlas tu. Saat boleh beli. Jang boleh beli 7-8 riyal. Sedekah jemaah seria. Saya kau ikhlas. Nak begitu. Dia ingat kau Tuhan tu bodoh. Dia ingat malaikat tak uti pilih. Seria dengan 10. Nayak gitu tuan-tuan. Pengayuh beca ni nayak dia kata taksi. Kai pagi makan pagi, kai petang belum tentu lagi. Tapi pun kuliah ni kata ke dia, tak apa kalau kita tak boleh sedekah dengan pitih mah pun. Kita sedekah dengan fikiran, dengan tenaga, Allah Ta'ala kira belaka. Dia pun mari cerita. Dia ada taksi. Dia nak bagi perkhidmatan, khidmat. Siapa dia naik taksi dia free, tak saya ambil tambah. Bila? Hari Jumaat. Berapa hari Jumaat? Kerana Allah Ta'ala ganda-gandakan sedekah hari Jumaat. Kalau hari lain seria 10 riyal. Hari Jumaat seria 70 riyal Tuhan ganda. Ramadan seria Tuhan ganda 700, malah lebih pada tu lagi. Dia yakin dan percaya bahawasanya apa yang dia beri itu Allah Ta'ala akan gantikan. Seperti yang tersohor dalam viral yang bercerita. Seorang pengayuh beca, gatis taksi. Dia dengar orang mengajar. Bab daripada sedekah. Hebatlah sedekah ni. Kerana dalam kitab Azkar kata, siapa dia yang sedekah akan memperluaskan lubang kubur dia. Lagi banyak sedekah luah. Lagi banyak sedekah luah. Kalau sedekah sekian, luah mana? 10 riyal luah mana? Pasal lubang kubur tu adalah rumah kita di alam barzah. Bayar ke atas dunia ni, kalau rumah seperti ni, luah mana? Lagi luah, lagi mahal. Lagi luah, lagi mahal. Lagi luah, lagi mahal. Kau banyak pitih, kau banyak pitih, kau banyak pitih. Banyak pitih, boleh buat rumah besar lah. Gitu juga lubang kubur. Kalau sedekah buat sikit, luah mana? Ni duduk sandar atas dia. Atas ikhlas macam. Jak muda sampai tua. Ikhlas tu. Saat boleh beli, jang boleh beli 7-8 riyal. Sedekah Jumaat seria. Saya kau ikhlas nak begitu. Dia ingat kau Tuhan tu bodoh. Dia ingat malaikat tak uti pilih seria dengan 10. Nayak gitu tuan-tuan. Pengayuh beca ni nayak dia kata taksi. Kai pagi makan pagi, kai petang belum tentu lagi. Tapi pun kuliah ni kata ke dia, tak apa kalau kita tak boleh sedekah dengan pitih mah pun. Kita sedekah dengan fikiran, dengan tenaga, Allah Ta'ala kira belaka. Dia pun mari cerita. Dia ada taksi. Dia nak bagi perkhidmatan, khidmat. Siapa dia naik taksi dia free, tak saya ambil tambah. Bila? Hari Jumaat. Berapa hari Jumaat? Kerana Allah Ta'ala ganda-gandakan sedekah hari Jumaat. Kalau hari lain seria 10 riyal. Hari Jumaat seria 70 riyal Tuhan ganda. Ramadan seria Tuhan ganda 700, malah lebih pada tu lagi. Maka dia ambil hari Jumaat. Dia pun tubiklah bandar. Ganti taksi. Betul ada seorang hot tino tu. Pakcik, taksi, pakcik. Besar lah. Dia kata Allah besarnya pala. Mama. Mek nak pergi mana, Mek? Nak pergi depan tu. Hot tino tu pun naik. Rak taksi. Beranak. Gratis pakcik tu. Berkiuk. Besar. Tak ada saiz ni sini. Tak usah pusing lah. Pung dia molek turun. Hot tino ni pun tanya, berapa tambah pakcik? Berapa tambah? Pakcik ni bila-bila nyawa tak lepas. Ngeleluh. Dak meh pakcik niat sedekah. Siapa dia naik taksi pakcik hari Jumaat, pakcik niat sedekah. Pakcik nak sedekah piti mah tak ada. Pakcik boleh sedekah dengan tenaga gini lah. Hot tino pula tak reti bahasa. Lihat-lihat orang royak dah begitu, dia ingat ke pakcik tu gelenyar. Jauh dia kata, kau pakcik tak saya ambil ke hamba orang tino. Dia ingat pakcik tu gelenyar. Pakcik tu kata, main orang tua tak sekolah pun cerdik. Dak mek, hak rumah pakcik comel pada mek lagi. Mek ni segun ni berah tak cukup. Ngofah. Berasa hati hak tino tu. Pakcik ni pergi je. Hak tino ni kata nanti lah pakcik ni. Ai sedap kata kat aku. Segun ni berah.
Mak gitu huduh nah kali aku ni comel bini dia kali. Nanti aku nak tengok sedekah setara mana. 2 minggu pocik tu tak tobik gatih, beg kiring. Kepek mek nak main. Bini dia peset dah. Bola ambil dia tu nya kalau setara ni ingat. Kalau dia nak naik jangan rugilah nak gitu. Ambil pala kecil-kecil je. Mak gitu. Aku tak apa nak widah dia naik mak gitu. Pung tobik. Betul lah pocik tengok. Ajo popolok. Pocik pun nak kona taksi dogo-dogo tu balik. Pocik taksi. Hentar mari. Allah mek bola naik mek 2 minggu dah punah taksi. Tak gratis. Mek nak gimana? Tak apa pocik. Ambo bayar lebih. Jangan naik mek sia pocik punah taksi pocik. Hak tina pun naik juga. Mek nak gimana? Nak pergi Kandih. Nak gimana? Patah Melawi. Pana palahon. Nyala punggu pocik. Tak boleh nak nyawa pun tu depan Kuala Kandih rupanya orang sini rupanya. Pocik tu pun tanya, Tina tanya, pocik berapa tambah? Pocik tu tak boleh kecek pakai wak gitu je. Maknanya free je. Tina kata terima kasih pocik, bye bye. Tina tu pergi. Pocik tak naik dah taksi, tak boleh gatih. Nak begitu. Boleh beki. Bini dia kata, bolah takut jalan tu. Rumah dia situ tu. Dia mau takut jalan lain pula. Tobik takut jalan lain. Relax lah pocik tu. Tak jumpa dah dengan dia tu. Gatih pun tari naik penat. Gapa duduk, tidur, pokok teduh. Jenera. Mata bunyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Celik tengok dia tu puluk. Allah lah ni tidak follow dah. Ni bala dah ni dia kata ni. Mek ni duduk mana mek? Bapa yang mek duk turut pocik sampai kini mo ni. Kau mek nak nyanyi pocik. Dak pocik. Hari ni hang tak ada nak pergi mana dah. Pocik tak sehusing. Dah yang mek cari pocik sampai kini mo ni. Pocik tak tahu dah kat jalan tu, tahu kat jalan lain dah. Mek jumpa dia cari. Memang hang mau cari pocik. Hari ni hang tak ada pergi mana dah. Hari ni hang nak pergi kenal rumah pocik. Jangan mek. Berapa jeng mek? Kalau dia buat taksi, wak klik sayur, wak klik ikan ni, wak klik. Hancur taksi pocik. Tak apa mek. Memanglah tak apa pocik. Memanglah pocik mek tak apa, pocik otak onyok. Hak rumah pocik tu adik sikit pada Rima. Mek tahu dah nak begitu. Hancur taksi pocik. Mentalut atas dah. Allah balalah dia kata boleh pala ni. Katihlah pocik pun depan sikit pun dia kata tu rumah pocik. Bila dia tunjuk tu rumah pocik, jerit hak Tina tu. Hura-hara pula pocik ni jerit apa pula dengan aku atas rumah hacul pula. Bapa mek jerit. Allahu Rabbi ya Karim dia kata. Terima kasih dunia akhirat pocik. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ketemukan hamba dengan pocik ni 1001 hikmah. Hamba menangis ni pocik. Pasal pocik yang susah setahun ni, tapi hati pocik murni. Hati pocik bersih. Pocik terniat juga nak sedekah. Walaupun tak boleh piti mah, pocik sedekah juga dengan tenaga. Amba ni pocik perempuan kaya, tapi amba tak kelitah sikit rabuk nak sedekah. Amba tak kelitah sikit rabuk nak sedekah. Ni yang amba menangis. Tak apa pocik. Esok amba hantar orang mai baik rumah pocik. Tiap-tiap bulan pocik asal rusing, amba bagi bantuan. Pocik duduk berapa orang di rumah ni? Pocik duduk 9 orang. Anak pocik 4 orang, pocik sekelami. Esok amba mari ambil dokumen pocik, amba hantar 9 orang pergi umrah. Biar betul-betul ni 9 orang ni masukkan 10 amba boleh hantar. Muslimin muslimat terfikir dah pocik tu. Daripada nak sedekah dengan tenaga sahaja Allah Ta'ala ganti. Fahuwa yukhlifu. Aku ganti lebih pada tu lagi. Ada kau ustaz orang lagu tu? Masya Allah. Ketika amba bertugas dulu, amba pecing 2019. Ada seorang Allah Ta'ala. Kalau amba sebut, semua orang kenal belakang. Dia mari sebelah amba. Dia tahu ustaz nak pergi umrah Ramadan tak? Kata nak sangat lah kata. Pasal sekali pergi umrah boleh biasa, tak pergi lagi Ramadan. Tak pernah rasa lagi puasa di Mekah.
Dia kalau ustaz no, esok ustaz Ahmad Doki mengkabur. Amo sponsor ustaz lagi. Cukurlah kita klik royak kat retin. Kata ada si hamba Allah Ta'ala tu nak sponsor, saya nak pergi umrah. Demo nak pergi juga ke? Nak pergi ratik lah Ramadan sana. Tak apalah, demo tu kita bayar sendiri kata. Amba pun telefon ke dia, suruh dia booking atas tiket sekali dengan amba. 3-4 hari dia duduk donding tak sejawab. Amba tanya harga, lah sekali dia jawab juga. Dia kata, ustaz, umur saya tak pernah lagi royak kat orang. Kos yang saya bawa seseorang. Tapi bila ustaz tanya ni, saya tak boleh pergi, saya kena royak. Pasal ustaz royak nak bawa orang ustaz. 20,000 tuan-tuan. VVIP. Ama kata tak apa, 20,000 lah. Belilah tiket kat retina sama seorang. Takut dia habis. Mujur tak dia beli, hari nak terbang tu, pagi terbang, petang anak amba daripada island nak balik. Mujur dia tahu. Jadi retina amba pun ke IV dulu, amba pun bawa tahun ke depan. Nak royaknya ada orang yang lagu tu. Rupa-rupanya dia bawa amba pergi umrah tu adalah tahun yang ke-10 tu. Sebelum pada ni ramai dah dia bawa orang. Cuba bayangkan. Dan pergi sekali dengan amba tu dalam 7-8 orang. Siapa di airport dia beri envelope, sapu surat 500 rial Arab Saudi untuk belanja. Amba dengar sendiri dia kecek ketika dia duduk di Mekah. 20 bah baru sapa. Dan hari ni tuan-tuan perniagaan dia ada pam minyak 7-8 butir di Kelantan. Dia ada bah berpuluh-puluh. Dia ada trailer sampai 7-8 butir trailer. Dia bina satu masjid siapa Z sore dia 100%. Allah Ta'ala gantikan 2 minggu yang lalu dia telefon kat Amba nak jemput Amba ceramah di Gombak. Rupa dia duduk di Jepun. Dia kata duduk di Jepun ni bawa akhir tahun lawatan, bawa tok besan, bawa natu, bawa anak, bawa bini. Allahu Rabbi ya Karim. Kalau Amba sebut memang orang tahu, boleh bayar selalu gitu. Tak payah sebutlah nama dia. Tapi nak ayatnya ada manusia yang macam tu. Dan hari yang Amba gitu adalah hari yang kena ayat video dia taja orang, hari tajaan yang ke-10 ayat. Sebelum pada ni ramai dia taja orang. Tapi senyap tak tahu, orang tak cerita belaka. Pun kena kamba tu baru tahu. Nak ayat ada orang lagu tu, Allah Ta'ala fahuwa yukhlifu, maka Allah Ta'ala akan lebih tambah lagi. Tak usah pusing dah. Inilah di antara objektif diadakan kuliah duha pagi ni, di samping untuk kita cedok sedikit sebanyak ilmu untuk menjadi panduan pada kita, terutama sekali hamba sendiri dan amnya untuk muslimin dan muslimat semua. Jadi kalau kita lah tidak menyumbang walaupun sikit pun untuk pembangunan masjid rumah Allah Ta'ala, wallahu alam lah. Fikirlah ke mana-mana tuan-tuan. Biar ada juga share kita dalam tu. Kerana setiap kali orang sujud dan rokok, Allah Ta'ala akan berikan pahala ganjaran. Niatkan untuk kedua bapa kita. Dan sebagai mengakhirinya tuan-tuan, kuliah Tuhan ni sejak ya, dia tak boleh lama. Pasal Tok Guru Amba pesan. Kalau mu ngajar orang kau gapo, tengok orang depanmu. Kalau orang depanmu baik kaki sampai dia kekali baik mu berhenti. Engkau tengok kaki popa. Yalah dah tu. Lenguh dah tu nak ya. Mengajak tunggu pukul berapa lagi. Nak ya. Seorang wali Allah dia tidur kubur. Dia mimpi ni dalam kitab Alam Barzah Amba bawa. Ahli kubur bangun belaka. Duduk di tepi blender. Muka sengih senyum belaka. Dalam ramai-ramai tu ada seorang pemuda tu, muka keruh. Kusuk rambut ke apa ni. Dia pergi dekat. Dia kata nak tanya sikit. Aku tengok ahli kubur lain kan senyum belaka. Aku tengok muka seorang apa? Muka siapa perut? Bapa? Dia kata orang lain semua terima sedekah-sedekah daripada orang hidup. Anak bini dia, mak pak dia, anak-anak dia sedekah belaka. Aku tak ada orang atas ke habuk.
Aku tidak menerima sesiapa. Kalau mu nak tolong aku, mu aku hidup lagi. Kalau mu nak tolong aku, mu aku hidup lagi. Suruh mu aku sedekahkan untuk aku. Dia kata, lagu mana mak mu nak percaya aku jumpa dengan mu mati dah? Ada satu rahsia.